Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu sambung soalan PPT Negeri Pahang, soalan yang ke-6. Okey, tentukan sama ada pernyataan berikut ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Okey, yang ni pelajar take note yang pertama sekali. Kalau pernyataan ni dia ada jawapan. Ada jawapan. Okey, contohnya cikgu tulis macam ni. Okey, 2 tambah 3 sama dengan 10. So, ni ialah pernyataan. Tapi pernyataan yang salah lah. Kita akan tulis yang ni pernyataan. Okey, sebab kita tahu jawapan dia betul atau salah. So, kalau pelajar tulis macam ni, X tambah 3 sama dengan 2. Ni bukan pernyataan sebab kita tak tahu nilai X tu berapa. Dan kita tak tahu yang ni betul atau salah. So, kalau macam ni kan, 3X tambah 5X sepatutnya 8X. Okey, sepatutnya 8X lah. Tapi dia tulis kat sini 15X. So, yang ni ada jawapan. Tapi jawapan yang salah lah. So, soalan yang pertama ni ialah pernyataan. Okey, ejaan kena betul Okey, seterusnya. Lengkapkan pernyataan di bawah menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. So, kita ada dua dekat sini. Semua atau sebilangan. Okey, untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Okey, gandaan 8 adalah gandaan 4. So, kalau gandaan 8, so kita ada 8, 16, 24, 32. Okey, dan seterusnya. Dan gandaan 4 kita ada 4, 8, 12, 16, okey, 20 dan seterusnya. So, soalan dekat sini dikata, adakah gandaan 4 ni gandaan 8? Ya. So, kita akan jawab semua. Okey, settle. Satu markah lah. Okey. Soalan C. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okey, soalan ni dia minta kita buat dua implikasi. So, kalau kita jumpa perkataan jika dan hanya jika, yang ni kita potong kita potong buang. So, jika P maka Q. Ni formula dia lah. Ni implikasi 1. Kalau implikasi 2, jika Q, maka P. So, yang ni ialah P, yang ni ialah Q. So, mesti ada jika, maka. Jika, okey, P apa dia? P lebih besar atau sama dengan Q, maka. Okey, P tolak Q lebih besar atau sama dengan 0. Jika P, maka Q. Seterusnya, jika Q, maka P. So, jika P tolak Q lebih besar atau sama dengan 0, so, maka P lebih besar atau sama dengan Q. So, dekat sini pelajar akan dapat 2 markah lah. 1, 2. Okey, so settle soalan yang ke-6. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7 ni soalan garis lurus lah. Garis lurus So, 3 perkara pelajar belajar. Yang pertama, pelajar kena tahu kecerunan. Kecerunan ni biasanya kita guna formula lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni formula ni diberi. Yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Okey, dan yang ketiga, kita tahu pintasan lah. So, kalau pintasan X, Y dia sama dengan 0. Kalau pintasan Y, X dia sama dengan 0. So, 3 perkara ni je yang pelajar belajar. Okey, kita tengok soalan. Okey, rajah 4 menunjukkan 2 garis lari. MON. So, MON yang ni. Dan PQR yang ni lah. 2 garis ni selari. Apa maksud selari? Selari ni kecerunan dia sama. Pelajar tengok lah. Okey, kecerunan dia sama. Okey, tu point dia.
Okey, kita tengok soalan. Cari keturunan MN. Mana MN? So, MN yang ni keturunan dia. Berapa keturunan? So, dia bagi kepada kita untuk soalan A, dia bagi persamaan. Y sama dengan negatif 1/3X. So, yang ni datang asal dia daripada Y sama dengan MX tambah C. M ni keturunan So, M ni ialah yang ni lah. M dia. Jangan ambil X ni. So, ramai pelajar yang jawab negatif 1/3X salah. So, keturunan dia senang. M sama dengan negatif 1/3. So, satu markah. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Persamaan garis lurus PQR. Okey, so soalan ni kita nak cari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang ni lah formula dia. Okey, persamaan garis lurus PQR yang ni. So, kita tulis balik formula dia. Y sama dengan MX tambah C. Mula cari M. Lepas tu cari C. So, M dia dah ada sebab keturunan dia sama. So, kita akan tulis Y sama dengan negatif 1/3X tambah C. Okey, cari M yang pertama. Lepas tu cari C. So, M dah ada. Nak cari C. So, persamaan garis lurus kita dah ada titik. Kat sini X, kat sini Y. Just ganti saja. So, 5 sama dengan negatif 1/3. X dia lah 3 tambah C. So, dekat sini kita selesaikan lah. Okey, negatif 1/3 darab 3. So, akan dapat negatif 1, negatif 1. Bawa pergi sebelah. So, tambah 1. So, C sama dengan 6. Okey, dan seterusnya kita ganti dalam persamaan. So, cikgu tulis balik. Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Pelajar tengok dekat sini keturunan dia negatif 1/3 dan pintasan dia 6 Kalau dia 2 markah dekat sini, cari C ni 1 markah ni. Pintasan Y ni. Dan persamaan ni 1 markah. Okey, sangat mudah. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Pintasan X. So, dekat sini cikgu mention dekat sini kalau pintasan X, Y dia mesti sama dengan 0 ni. Persamaan ni, Y dia mesti sama dengan 0. Okey, cikgu kira dekat bawah ni lah. Okey. Pintasan X, Y sama dengan 0, just ganti sajalah. So, pelajar kena tulis 0 sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Kat sini 1 markah ni. Dan pelajar carilah. Kalau pintasan X, kita nak cari X lah. Okey, kalau cikgu pindah dekat sebelah, so akan dapat 1/3 X sama dengan 6. Nah, ni dah jadi algebra lah. 3 bawa pergi sebelah. So, X sama dengan 3 darab 6. So, 18. So, 1 markah. Okey, so settle soalan yang ke-7. So, next video cikgu akan sambung lagi lah untuk soalan yang ke-8. Terima kasih.